Dedek ungu goreng. Yang ni menu makan petang kakak. Korang makan apa tu petang-petang? Mehlah share dengan kakak. Untuk tekstur dia tu kan, korang tengok kat dalam tu lembut je ubi tu kan. Kat luar dia rangup Untuk adunan, korang sediakan tepung beras, telur 1 biji, gula, serbuk kunyit, garam dan juga sedikit air kapur. Lepas tu untuk anggaran air tu korang agak-agak lah ya. Jangan pekat sangat, janganlah cair sangat. Kalau kakak tak sukalah kalau pekat tu dia akan jadi adunan tu keras sikit. Kalau cair-cair sikit dia punya tu tekstur dia tu akan jadi rangup-rangup macam tu lah. Okey. Korang salutkan keledek ungu korang tu, kemudian goreng dengan minyak sederhana panas. Kalau korang suka sedap-sedap tu bolehlah tambah. Okey. Dah siap, bolehlah cuba. Senang kan? Okey, bye.